Kenapa kita simpan emas dekat dalam akaun Gap tak ada dividen macam ASB? Jawapan dia mudah. Emas ni bukanlah instrumen yang memberikan pendapatan pasif secara berkala seperti dividen. Sebaliknya, emas adalah alat penyimpan nilai. Nilai emas naik dalam bentuk kenaikan harga, bukan dalam bentuk bayaran dividen. Nilai RM10,000 hari ini dah tak sama kuasa beli dengan RM10,000 10 tahun akan datang. Sedangkan emas ini terbukti dapat mengekalkan kuasa beli untuk tempoh jangka masa panjang. Bila kita simpan emas, kita bukanlah menunggu dividen, tapi kita lindungi nilai aset kita daripada susut akibat inflasi. Dalam strategi keuangan, emas ini berperanan sebagai pelindung kekayaan. ASB pula berfungsi untuk jana pendapatan pasif. Kedua-duanya saling melengkapi. So, inilah sebabnya kita perlu gabungkan simpan emas untuk lindungi nilai dan simpan juga sedikit dalam ASB untuk beri aliran tunai dividen. Bagi yang berminat untuk melakukan simpanan emas bersama Public Gold, boleh isi browser app dekat bawah tu ataupun DM untuk Ustaz bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tuan-puan melakukan simpanan emas hari ini.